Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang saya enjoy live. Kejap lagi. Okay, hari ni saya nak mempromosikan satu mouse gaming, iaitu Funtech Crypto 2 Wireless Gaming Mouse. Okay, produk ni dia datang dengan satu kotak official Funtech, dan dalam dia ada mouse, cable charging, warranty card dia, lepas tu menu book. Okay, mouse ni dia dual connection, dia boleh connect melalui dongle dia, dongle kat sini. Lepas tu, lepas kita connect, kita boleh cucuk dongle ni kat lubang USB kat laptop. Kita boleh nyalakan on atau off, ataupun kita boleh setkan mode kat eco mode. Eco mode ni dia menjimatkan bateri sikit. Okay, ataupun kita boleh direct connection wire. Kita boleh cucuk benda ni dan direct terus guna wire. Kalau sebab bukan semua orang minat guna wireless, ada yang minat guna wire lah. Okay, mouse ni kapasiti bateri dia 600 mAh, dan dia mampu bertahan selama 30 jam. Dan melalui pengalaman saya, dalam 4-5 hari juga baru habis, sebab kita tak akan guna 30 jam direct. Okay, mouse ni dia datang dengan dua variasi color, iaitu hitam ni, satu lagi putih. So mouse ni sesuai sangat untuk gaming, sebab dia DPI dia boleh daripada 400 sampai 12,000 DPI. Jadi kita boleh adjust ikut kesesuaian kita. Lagi kalau kita main game kompetitif. Mouse ni juga dia ada satu software dia kat internet, kat official website Funtech. Kita boleh download software dia dan kita boleh adjust color RGB dia, sRGB dia. Kita boleh adjust color kat tu, dekat aplikasi software dia. Lepas tu kita juga boleh adjust DPI dia. Mouse ni juga dia berat dia dalam 8-9 gram gitu lah. Dia sesuai untuk gaming sebab dia ringan dengan dia selesa. Mouse ni harga dia sekarang kat official store dia harga dia 80. Tapi kita bertunggu ada promosi di official store dia dalam 50 gitu. Kalau biasa saya beli 50 itu. Okay, kalau korang nak beli mouse ni, nanti saya letak link kat bio saya. Lepas tu korang tinggal klik je link tu. Mouse ni juga dia grip dia selesa. Grip dia sesuai untuk tangan saya besar, jadi dia selesa nak kita main game kompetitif macam Valorant gitu. Itu saja daripada saya. Kalau tak ada apa-apa lagi, saya akan end live saya dalam 5 saat lah. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Terima kasih. Selamat.